Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pandan Indah, bangkit berjaya, yakin boleh. Inilah kata-kata hikmah yang perlu dilaungkan oleh semua murid, semua guru supaya bangkit dan terus mencipta kejayaan. Tahun 2023, Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah menjadi sekolah TS25 kohort ke-7. Maka dengan itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah wajib menjadi sekolah berkualiti pada tahun 2025, iaitu hanya pada tahun hadapan. Di samping itu juga, kemenjadian murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah mesti ditingkatkan. Itulah keazaman kami semua guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah. Semoga kami akan mencapai impian tersebut. Semoga kami dapat merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid-murid yang boleh bersaing di peringkat global.